Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita diberikan ruang dan peluang dan juga kesihatan yang baik untuk kita menjalankan aktiviti di luar kelas lah ataupun aktiviti pada penghujung yang dah biasa sampai ataupun ada di kalangan pelajar yang memang orang sana. Cuma apa yang saya nak ingat kepada insya-Allah bila akal pun okey, rohani, mental pun semua insya-Allah okey. Okey, baik, itu saja pesanan daripada saya. Jadi di sana bertindak mengikut arahan. Keselamatan diutamakan. Kurangkan kontroversi. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah doa. Selamat datang ke Mukadem. Selamat datang ke sini ya. Selamat datang. Bukannya ada jalan apa tu? Ni ada sepatah kata tak jadi dalam apa-apa. Balik benda tu. Jadi kita akan bergerak lah naik belah sana. Buat apa ni? Sebab itulah nama dia empangan, sebab dia mesti tinggi, syarat dia kena tinggi daripada permukaan tanah biasa. Dulu masa hujan lebat, hujan banyak, pernah sampai dekat situ. Dekat sini air dia. Di sini kan pernah sampai di sini tahap air dia bila hujan terlampau banyak. Jadi lepa ambil keputusan nak lepaskan air tu. Takut air tu lebih pada sini. Bahaya. Empangan Mengkuang merupakan satu-satunya empangan di tanah besar Pulau Pinang seberang Perak dengan kawasan takungan air seluas 3.9 km dengan kapasiti 23.6 bilion liter air cukup untuk kegunaan penduduk di seberang jaya. Empangan Mengkuang merupakan empangan strategik yang berfungsi bagi mengumpulkan lambakan air ketika musim hujan supaya tidak dibazirkan mengalir ke laut bagi dimanfaatkan ketika musim kemarau panjang di negeri ini. Sekian saya Adam Malik melaporkan tentang empangan Mengkuang. Terima kasih. Gila berkabus lah macam Cameron Highland lah. Cantik lah kabusnya. Okay, Assalamualaikum. Kami daripada Sekolah Fakih Daimiah. So kami kat sini sekarang ni dekat Mengkuang Dam. Macam korang boleh nampak, itu depa semua syok-syok lah. Okay, hari ni Assalamualaikum semua. Hari ni kami dekat Mengkuang Dam. Hari ni apa yang kami buat kat sini adalah kami berjogging, jalan-jalan santai je. Tengok pemandangan kat sini. Cantik tu. Oh ni bakal Al-Hafiz ni. Amin. Mamai tadi pergi tolak makan tu. Okay, sekarang ni kami duduk dekat Mengkuang Dam. Suasana dia macam dekat Cameron Highland. Lepas tu tengoklah ramailah
sekarang tengah hujan. Pelajar-pelajar dah habis jogging lah. Cantik view dia. Mai tengok kat sini. Pandangan cantik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu khalaqaha wa ma ta'malun. Pada gambar. Mana kau? Duduk biar kat dia. Satu,